Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, yang dihormati penceramah di mana kita pada hari ini Ustaz Fuad Osman, penolong pendaftar kanan hal ehwal Islam UiTM Cawangan Negeri 9, kampus Seram Malaysia, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Okay, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan untuk berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Okay, untuk makluman para hadirin, pihak IMMB akan menganjurkan 4 siri tazkirah khas pada bulan Ramadan. Okay, tajuk tazkirah untuk siri pertama kita ialah puasa bukan sekadar menahan lapar. Okay. Sebelum itu, marilah kita memulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz Fuad Osman untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi yang saya hormati Profesor Madya Dr. Wang Syuk Muin, pengarah Institut Bioteknologi Perubatan Molekul. Seterusnya yang saya kasihi ahli jawatankuasa penganjur, dan saya nak mention jugalah yang menghubungi saya Puan Narita Salim. Seterusnya moderator kita, ada sahabat-sahabat kita komen, suara moderator kita macam Nora Danish lah. Masya Allah, kan macam Nora Danish. Okey, alhamdulillah. Suara yang nak sembang-sembang ini macam Awi. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya barisan warga UiTM yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Datin, Prof Madya, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Kan tahulah puasa, apa khabar? Cakap kalau sihat tulis sihat dekat chat. Saya nak baca tengok kat chat sihat alhamdulillah. Boleh tolong saya. Sihat tak sihat? Sihat ke tak? Kalau sihat boleh masya-Allah sihat. Tulisan juga adalah doa kan. Okey, buat tangan pun okey. Alhamdulillah. Saya akan bagi juga. Okey, terbaik. Sihat semua sekali. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada hari ini. Merah menyala si buah ceri, sungguh menggoda menawan hati. Terima kasih pihak IMMB atas jemputan yang diberi. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati ilahi, insya-Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lama menjadi tatapan, bentang di lantai menjadi sejadah. Selamat menyambut bulan Ramadan, bulan rahmat penuh barakah. Ini moderator minta tolong balas pantun saya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, masa yang diberikan kepada saya cuma sejam saja. Okey, dah. Okey, cukup. Okay. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan warga UiTM yang ada dalam ni semuanya ceria-ceria. Kan, semuanya cintakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Walaupun kita berpuasa bukan alasan untuk kita jadi lemah, untuk kita jadi pasif, tapi letih memang letih lah puasa kan, kita tak makan. Itu biasa kan doktor Tengku kan. Kita doakan semoga sentiasa sihat, semua sekali dapat menyembah bakti kepada UiTM di hatiku, insya-Allah. Dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bersama dengan saya, bukan nak ceramah sangat pun, kita sembang-sembang anak beranak warga UiTM.
Kan kita santai-santai saja, relax saja. Jangan buat muka ketat. Tapi saya pun tak nampak muka tuan-tuan dan puan-puan, Prof, Doktor, Datuk, Datin dan sebagainya. Tuan-tuan dia nampak muka saya kan. Yang mana sudi untuk buka kamera, buka lah. Kalau tak buka pun tak apa. Cuma jangan tidur saja. Siapa tidur kita minta malaikat maut cekik dia. Allah, jangan marah. Gurau. Alhamdulillah, syukur ada yang menangis lah. Bukan suruh ambil nyawa, suruh cekik je. Kan? Syukur kepada Allah. Kemarin sama gelak lah macam tak puasa. Kan tak ada, aku pun sama gelak juga kan. Okey, Alhamdulillah. Hashtag jaga puasa kita hari ni ya. Hashtag jaga puasa kita sebab berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan bersamaan dengan 5 Ramadan, kan 6 Mac bersamaan dengan 5 Ramadan, berarti telah 4 hari kita berpuasa, masih awal lagi lah pada kita ya. Jadi insyaAllah nama saya Fuad bin Osman, Puaad, Fuad 2 harakat, belakang tu qalqalah kubra. Allah Akbar. Okay, belajar tajwid dah pula. Okey, elok kita doa dulu kot sekejap kan. Tadi kita dah buka Fatihah, kita doa sekejap lah. Sama-sama kita angkat tangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu di bulan yang penuh keberkatan ini ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Warzuqnal ikhlas fihi, dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, wal amala bihi, dan kami dapat beramal dengan ilmu yang kami belajar pada hari ini, wan nashra bihi, dan kami dapat sampaikan ataupun viralkan kepada orang lain ilmu yang kami belajar pada hari ini, hatta ya'tiyanal yakin, sehinggalah ke akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Hashtag jaga puasa kita, insya-Allah. Tolong tulis hashtag jaga puasa kita. Sebab saya takut tuan-tuan kalau tak bergerak nanti tuan-tuan nampak mengantuk kan. Nak tidur mana, mengantuk, nak tidur mana, takut terkeluar lagu tu tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan, okey, baik. Muslimin dan muslimat yang muliakan Allah, warga UiTM, sahabat-sahabat yang saya kasihi, mungkin ada yang kenal saya dan mungkin ada yang tak kenal. Sekarang ni kita berukhuwah dalam bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Jadi doa ini kalau untuk nak snap pun snap lah, boleh, tak ada masalah ya, insya-Allah banyak memberi manfaat kepada kita, tamu bila kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi, dia kata apabila kamu melalui bertemu dengan taman-taman syurga di atas muka bumi, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, kan macam kita sekarang lah duduk ramai-ramai ni, Nabi kata apabila kamu bertemu dengan taman-taman syurga, macam tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor, semua sekali ya, bila kita tengok iklannya, kita share kepada sahabat kita, untuk mengajak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk bersama-sama berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita dah tahu, maka kita usahakan untuk berhenti atau menikmati hasilnya, duduk dalam majlis ilmu macam hari ni lah. Dan alhamdulillah sekarang ni kita duduk di taman-taman syurga, walaupun duduk di office masing-masing, tapi inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dipayungi oleh para malaikat. Lalu sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga tersebut? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir mengasihi Allah, itulah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan kita semua nak masuk syurga kan. Orang yang berpuasa akan dapat masuk syurga kan. Syurga penuh dengan kenikmatan. Jadi jangan rasa menyesal. Misal pula aku masuk Google Meet hari ni, misal. Jangan. Kenapa? Kerana kita sekarang sedang berada di taman-taman syurga, dipayungi oleh para malaikat dan didoakan oleh malaikat. Afwan hajar gelak kan. Okey, kita dipayungi tambah-tambah didoakan oleh para malaikat di bulan yang penuh keberkatan ini. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahulah mungkin ada yang mengantuk tengah-tengah hari ni kan. Urutkan, minta tolong kawan urutkan. Hari ini perasaan kita, adakah kita lemah ataupun alamak letih dah lah tengah hari buat pula lah ceramah pula dah, sembang-sembang pula dah kan.
Tak tahulah Ustaz Fuad nak bebel apa tu kan. Lemah semangat. Siapa yang lemah? Kan tak ada kan. Ataupun kita macam ni. Ni keadaan kita. Yang mana satu tu? Kan. Kalau yang macam ni semangat buat macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Aktifkan sikit kan. Tengok ada tak? Ada tak? Ada. Ada yang menangis. Inilah macam ni Puan Norita. Kan. Okey, ada. Okey, alhamdulillah. Kejap je, kejap saya ikut try contact. Ustaz, tak dengar suara. Oh, tak dengar pula, tak nampak muka. Okey. Nasib baik ada yang komen. Kan? Dah dengar? Dengar Ustaz. Nasib baik ada yang komen. Nasib baik tak pergi sampai 1 jam tadi dah tak dengar dah. Kan? Okey. Ada apa dengan puasa? Kan? Ada apa dengan puasa ialah satu nikmat terbesar diberikan oleh Allah kepada hamba. Kan banyak nikmat-nikmat lain yang Allah bagi, nikmat iman, nikmat Islam yang kita dah dapat dah. Kan lebih kurang 8 bilion manusia dalam muka bumi ini, hanya lebih kurang 2 bilion saja yang dapat Islam. Allah dah bagi kat kita. Dan Allah bagi Islam, Allah bagi Allah bagi Islam, Allah bagi iman, Allah bagi pula Ramadan. Kan Allah bagi Ramadan kepada kita. Ini adalah satu nikmat. Daripada bulan Syaban, kan bulan Rejab, bulan Syaban kita doa, hari ini Allah dah bagi dah bulan Ramadan kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita menyambut Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor, ada di kalangan kita menzahirkan rasa gembira. Dia bertemu dengan Ramadan tu dengan menulis di status FB, status WhatsApp, status TikTok, Twitter dan sebagainya lah. Macam-macam kita nak menunjukkan rasa gembira kita tu. Alhamdulillah. Silakan. Upkan status-status banyak tentang bangganya kita dengan sebab kita sampai kepada Ramadan. Sebab tanda orang beriman salah satunya dia rasa gembira dengan kehadiran Ramadan. Kan? Kita rasa bahagia dengan kehadiran Ramadan. Bukan alamak Ramadan lagi, alamak Ramadan lagi. Kalau ada perasaan ini bahaya. Kan? Kalau ada perkataan ini bahaya. Kan? Tapi bila dia rasa alhamdulillah, syukur ada Ramadan. Kan? Bukan alamak raya. Raya lambat lagi. Kita cerita Ramadan dulu kan. Jadi kita rasa bila datang Ramadan tu kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa gembira kan. Encik Ashraf kata kan.
maksudnya kita rasa bahagia. Ni yang perlu. Jangan alamak puasa lagi ya. Alah penat lah kan. Tak best lah kan. Puasa tak boleh makan lah. Aduh kan. Kalau ada yang tu kita jangan risau, kita boleh bersihkan. Masih awal untuk kita bersihkan hati kita. Dan saya percaya ada lebih kurang hampir-hampir dekat 500 ni, 400 lebih ni semuanya berbunga-bunga hati mereka berada dalam bulan Ramadan kan. Seindah sinar Ramadan, seindah keberkatan Ramadan, semulia bulan Ramadan ini. Tak cukup sejam kalau gini Ustaz, tak boleh sejam je sebab nak masuk zuhur. Pandai penganjur. Memang dia bagi 12 sampai pukul 1 sebab nak masuk zuhur. Kalau tidak saya tak berhenti. Okey, ada kalangan. Semoga apa yang kita up di status di mana-mana lah kan, status FB, status WhatsApp dan sebagainya tu, semoga ianya terzahir dari lubuk hati kita. Daripada lubuk hati kita, bukan hanya terkubur sebagai status saja ataupun mengikut trend. Orang up status Ramadan, kita pun up juga, bukan macam tu lah kan. Tapi saya yakin semua warga UiTM cintakan Ramadan, cintakan majlis ilmu dan tahniah kepada IMMB juga membuat 4 siri. Jadi saya pilih siri yang pertama sebab saya ada ceramah juga tempat lain pula lepas ni. Jadi selesai IMB merupakan ceramah tahunan saya ni, insyaAllah Ramadan ni kan. Puan Narita kan. Alhamdulillah. Okey. Harap-harap datang daripada hati, keseronokan dan rasa berbunga-bunga tak dengan Ramadan kan. Kalau tuan tak payah tunjuk kat orang lain, rasa diri sendiri tu rasa berbunga-bunga tak kan. Saya nak semua kata seronokkan rasa kan. Pasal kira terus tadarus. Mantap bro kan. Saya cinta Ramadan lagi dekat jam 20 nanti. Allah Zul Faris kan, tak apa, tak ada masalah kan. Kita tunggulah maghrib, tak ada masalah. Sebab Nabi kata bila waktu berbuka kamu segerakan berbuka. Kan duduk tak apa, tunggu. Kita tunggu maghrib. Sebab memang sunnah Nabi segerakan berbuka. Jangan lewat-lewatkan berbuka. Betul, tiap-tiap tahun Ustaz. Kan Tuan Hairul Nizam. Alhamdulillah setahun sekali jumpa. Sembah banyak sikit. Tepa pun bagi sejam banyak. Cukup. Tapi tak apalah, kita sembah setakat sejam dah lah. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita berbunga-bunga. Tengok Ramadan. Okey, sekiranya pada 1446 ni tajuk yang diberi puasa bukan sekadar menahan lapar. Kan? Ni bukan sekadar menahan lapar kan. Ingat tu, kalau setakat lapar dahaga tu dia jadi puasa biasa saja. Tarikh salah mana 6 Februari. Okey, tarikh salah pula dah. Lewat sikit aku. Terima kasih tuan. Aku dah ke belakang pula dah kan. Okey, terima kasih. Nanti kita betulkan. Okey. Puasa bukan sekadar menahan lapar. Kan? Kalau lapar saja dahaga, kalau batalkan puasa, atau puasa peringkat orang awam kan, dia ada kan. Okey, kita tengok ya. Puasa bukan soal perut tapi soal mulut. Mulut nak makan kan. Tarikh Syaban. Okey, baik. Okey, di Ramadan kan. Okey, baik. Terima kasih saudara Syafiq. Okey, puasa bukan soal perut tapi soal mulut. Kan, apa yang kita nak tengok, berhati-hati dengan mulut. Kan bau kasturi kan Ustaz? Betul Puan Nurdiana. Nabi kata baunya mulut orang berpuasa itu adalah haruman kasturi di hari akhirat nanti. Kan? Bukanlah maksudnya nak biar bau terus bangun subuh tak payah berus gigi apa semua tu, biar sebulan tak berus gigi. Kan? Berus gigi masa sahur apa selepas sahur tu berus gigi macam biasalah. Kumur macam biasa, bukan biar macam tu. Okey, bulan. Okey, Cik Sanitah, tarikh okey, bulannya tak habis lagi. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey ya. Nanti kita betulkan. Bukan soal perut tapi soal mulut. Okey, maksudnya mulut berbau tu wangi di syurga Allah Subhanahu. Memang mulut akan berbau bila kita kering dan sebagainya ya. Tapi masih dalam kawalan, bau tu dalam kawalan. Tapi jangan pergi hembus kat kawan-kawan pula. Puasa tu kan indah, betul. Cik Azam, sahabat saya, Muhammad Nur Azam alias kan. Puasa tu kan indah, betul. Puasa tu indah, seronok, kita rasa bahagia. Tu saya terapkan awal-awal tadi ya. Maksud bukan soal perut tapi soal mulut. Maksudnya kalau menahan lapar saja berkaitan perut. Tapi dalam ini bukan sekadar tu, apa yang kita nak tengok dalam Ramadan ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi rafas."
Ini yang dikatakan puasa itu bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Kan? Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang melalaikan. Kan? Perkataan yang melalaikan. Puasa itu menjadikan seorang disiplin, betul. Kan? Kita disiplin terutama dengan masa. Kan? Kita cukup menjaga masa imsak, masa berbuka, kan, kita masa untuk kita solat sunat tarawih, kan. Terima kasih Syekh, alhamdulillah saya suka macam ni. Maksudnya kita ada walaupun kita jaraknya jauh tapi ada komunikasi, two-way komunikasi. Kalau menyanyi ketika berpuasa Ustaz, tengok dia nyanyi lagu apa. Kalau dia menyanyi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, tak ada masalah kita. Boleh nyanyi, tak ada. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tu tak ada masalah tu. Pasal boleh kita jaga keimanan nanti kita. Okey. Okey. Maksudnya akan puasa itu perkataan yang melalaikan. Bukan saja kita tahan lapar dahaga, tapi kita kena tahan perkataan yang melalaikan. Puan Mariana, terima kasih buka kamera. Nampak cun tu di situ kan. Puan Mariana kan. Terima kasih banyak kan. Perkataan yang melalaikan. Maksudnya perkataan yang menyebabkan dosa, kan, perkataan-perkataan yang tidak elok dan perkataan-perkataan lucah, walaupun kita nak bergurau dan sebagainya. Maksudnya kena jaga perkataan-perkataan kita yang keluar daripada mulut kita itu, jangan perkataan-perkataan yang melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah bila Allah bagi kita puasa, jadi kita pun nafsu kita lemah sikit. Kan, macam kita pergi kat pusat Islam, pergi masjid, tengok orang duduk masing-masing merenung masa depan. Termenung. Ya, sebab apa? Sebab dia pernah. Kan, dia tak adalah nak bercakap sangat. Kan, kalau lah bulan puasa ni popek, wallahu alam. Kan, tak tahulah macam mana. Tapi bila nafsu dia dikawal itu, maka dia pun rasa macam lemah. Jadi nak bercakap pun tak berapa nak bercakap. Kan, itu tak apa, tak ada masalah ya. Dan perkataan lucah lah. Ini bukan saja di bulan Ramadan, tapi kita jaga di bulan Ramadan. Dia bukan kalau setakat menahan lapar dan dahaga saja tak susah pun, kan. Tapi ini perkataan-perkataan yang melalaikan, yang melarakan kita daripada, contoh macam Puan Narita kata, kalau menyanyi lagu-lagu yang jiwang, yang melalaikan kita, ini perkataan-perkataan yang tidak baik, maka dia bukan batal puasa, tak batal puasa, tapi dia akan menghilangkan pahala puasa kita. Kita tak dapat markah penuh puasa kita. Sebab tu dah lapar dah dahaga, tapi tak jaga pula perkataan-perkataan yang melalaikan ini, menyebabkan puasa kita tu hilang. Pahala dia tu makin kurang. Takut-takut tak tercapai matlamat yang kita nak sebut di akhir nanti. Sebab tu puasa ini dia perlu kita disiplin tadi. Macam sahabat kita kata tadi, dia betul-betul disiplin bukan saja dari sudut masa tadi, tetapi disiplin dari sudut apa yang kita nak ucapkan, kan, apa perkataan yang kita nak luahkan, itu adalah memainkan peranan penting. Kalau kita ngaji surah-surah ada kesalahan tajwid, kurang ke pahala puasa? Mas Diana tanya. Kalau kita baca Al-Quran ni, sebaik-baik Al-Quran itu kita baca berguru. Yang kedua, kalau kita salah, dia bukanlah tak dapat pahala, dapat. Cuma kita orang yang baca Al-Quran, dia tergagap-gagap, kan, dia dapat dua pahala. Yang pertama, dia baca Quran sebab tergagap-gagap ataupun tersalah-salah sikit, dia dapat pahala baca Quran dan dapat pahala kesungguhan dia. Teruskan baca. Cuma nasihat saya, dalam masa yang sama usahakan untuk cari guru untuk kita bertalaki supaya kita baca Quran menjadi lebih baik, kan. Tapi kalau kita salah apa semua tu, kita perbaikilah, kan. Sebab Nabi kata kalau orang baca Quran dia gagap-gagap, dia ada salah-salah sikit, kan, dia dapat dua pahala, usaha dia untuk baca Quran. Tapi dalam masa yang sama perlu berusaha untuk belajar Al-Quran supaya dapat membaca dengan baik dan mengikut hukum tajwid yang betul, insya-Allah. Okey, ini jaga bukan sekadar lapar dahaga, cuma tahan diri daripada perkataan yang melalaikan dan perkataan-perkataan yang berbentuk lucah, yang tidak elok walaupun dalam bentuk gurauan dan sebagainya, kan. Sebab perkara ini akan menyebabkan pahala puasa kita akan kurang. Yang ni kena jaga ya. Maksudnya berhati-hati,
Kan takut kita dapat penat saja puasa nanti tak dapat apa-apa. Okey, seterusnya Allah terkeluar gambar sendiri pula, minta maaf tuan-tuan, mungkin tak edit kot tadi tapi memang sengaja pun. Kan Allah kan ada yang gelak dah, saya dah agak dah, mesti ada yang gelak punya tengok gambar ni. Okey, yang kedua dia kata apa, encem. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manis ada Saiful Syaf. Allahu akbar, kau kan ni betul lah. Tak Nabi Zura kata tanjak gitu. Kan tiba-tiba keluar tapi memang sengaja pun bagi tanjak sikit kan. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula dzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini bahaya. Boleh tambah cawangan tak berani wah. Okey. Para siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, kan? Okey, tengah macam ni kan. Macam barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji ataupun cakap bohong, asal buka mulut ya dusta, asal buka mulut ya cakap bohong, kan? Siakak senohong gelama ikan duri. Mula-mula cakap bohong, lama-lama mencuri. Kadang-kadang tercedok juga agak. Aku nak tengok komen sikit, tengok komen dia ni apa benda dia ni. Kan tak sembang apa dia. Kan? Kan? Tak boleh buka. Kan? Mungkin internet saya ke tak elok ya ATM Seremban ni. Kan? Okey, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta serta mengamalkannya, hidup dia macam itulah. Asal buka mulut dia dusta. Tak kira bulan Ramadan ke bulan lain, bulan Ramadan pun tak tinggal juga. Kan? Tentu bulan Ramadan pun tak tinggal juga. Ni masalah ni. Kan? Kadang-kadang tercedok kat ustaz, cover mulut telinga lupa cover mata. Sekali keluarlah gambar ustaz fa'afu. Tengok lain macam dia orang ni puan. Kan? Okey, maksudnya mengamalkan maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minum. Tu kata tajuk ni cukup cantik. Maksudnya kalau dia puasa tapi dok cakap nipu apa semua sekali kan, cakap tak elok, maka Allah tak nak pun. Allah kata tak puasa pun tak apa. Soalan macam tu lah. Bukan maksudnya tak payah puasa. Puasa lah. Kan? Maksudnya tak ada nilai. Puasa dia di sisi Allah tu tidak ada nilai. Kan? Kalau membawang pun sama lah. Kan? Membawang. Kan? Kalau bawang nak masak petang-petang tu okey. Kan? Orang rumah kita nak masak tu dia membawang tu okey. Ini membawang yang lain. Kan? Yang membawang tu bahaya. Kan? Maksudnya perkataan keji. Membawang tu dia termasuk perkataan keji lah. Benda-benda tak elok. Kan? Sebab orang mengumpat ni bila dia mati esok dia akan makan daging saudara dia yang mati tersebut. Makan macam tu je. Bayangkan macam mana. ELA. GGO. Kan? GGO keadaan itu. Kan? Keadaan. Sebab tu jangan membawang. Kan? Sebab kata keji. Tambah-tambah bulan puasa dah lah berdosa satu hal. Dah satu hal lagi. Bila cakap tak elok apa semua ni. Maka Allah tidak berhajat. Kan? Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Kan? Allah tak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minum. Maksudnya puasa dia tak ada wow. Tak ada wow. Ibarat macam biasa saja. Kan? Sah lah puasa tu sah. Kan? Tapi dia tidak akan beri kesan kepada orang yang berpuasa. Sebab tu Allah datangkan puasa kepada kita. Dia bukan datang saja-saja. Bahkan Allah datangkan puasa tu, Allah wajibkan kita pula. Supaya betul-betul kita dapat kawal. Oh aku ni sedang puasa. Kan takkan aku nak mengumpat orang. Aku sedang puasa, takkan aku nak cakap benda-benda yang keji dan sebagainya. Sayang puasa aku, dah lah penat. Macam tu, kita monolog dengan diri. Kalau aku buat benda-benda ni, nanti aku penat saja je. Pahala puasa pun tak ada. Kan sah lah puasa tu. Boleh lah raya. Puan Ashharilatul. Kan boleh raya. Puan Nur Aisyah. Puan Suzila dah beli baju raya kot. Kan boleh raya. Tapi Ramadan kita tidak ada. Jadi sebab tu Allah datangkan wajib berpuasa. Sebab semua orang akan berpuasa. Kalau Allah tak wajibkan mungkin tak puasa. Kalaulah puasa ini sunat muakkad. Ya, bukan kata tuan-tuan dan puan, saya pun mungkin tak puasa penuh. Sebab sunat saja contohlah kan. Contoh. Tapi bila Allah wajibkan kita berpuasa. Dan kita bahagia, kita suka puasa. Kan memberikan ketenangan kepada kita. Cuma jaga bukan sekadar lapar. Kan tadi perkataan yang tidak baik, perkataan lucah. Ni perkataan keji, kakak bohong apa semua sekali, mengumpat benda-benda yang tidak elok tu lah. Kan? Sebab tu bila nak cakap dengan suami pun kena cakap elok-elok bulan Ramadan ni. Kan? Suami pun nak cakap dengan isteri kena cakap elok-elok. Jangan cakap kasar-kasar. Kan?
Kerana takutlah hilang pula pahala puasa. Tapi kalau nak membebelkan anak-anak tu silakanlah, tak ada masalah. Kan Puan Tuti Munirah, kan Puan Zuriani Yaakob, kan keadaan kita habis aku sebut nama, terkejut dia tak jadi nak tidur kan. Allah kan, maka Allah tidak berhajat. Okey, jaga, bukan sekadar lapar tapi jaga dari tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak. Bila nak keluar tu Allah fikir dulu apa yang aku nak cakap ni mendatangkan pahala ataupun tidak. Boleh amalkan. Kalau tidak, alamak sayanglah. Kan, jadi puasa kita tu jadi sia-sia kan, pahala puasa tu jadi sia-sia. Tapi wajib puasa tak? Wajib puasa, tapi kena jaga perkara-perkara seumpama ini kan. Kalau setakat makan dahaga tu lama dah kita puasa macam tu contoh kan. Tapi ni kita ubah bahawa lebih, kalau hidup ni tak ada apa nak cakap yang baik-baik yang beri manfaat, maka lebih baik kita diam kan. Lebih baik kita diam. Tapi kalau ada benda yang nak cakap yang elok, banyak bercakap pun tak apa, tak ada masalah kan. Kita banyakkan bercakap kalau ada benda-benda yang baik. Ni tak kisahlah kita duduk kumpul ramai-ramai ke apa ke, kena jaga benda-benda ni, bahawa saling mengingatkanlah di antara kawan-kawan kita, jangan cakap benda-benda tak elok bulan puasa ni. Kau kan puasa, kita ingat macam tu. Jangan suria sangat. Kita kan sedang puasa ni. Jagalah akhlak kita, jagalah tingkah laku kita, jaga perkataan kita kan. Mudah-mudahan puasa kita dapat full mark. Macam tu ya kan. Jangan serius sangat sampai qala Allah Taala fil Quranul Azim. Macam nak khutbah pula kan. Okey, boleh ya? Ingat ini betul-betul ya. Okey, ini riwayat Bukhari ya. Maksudnya tinggalkan perkataan-perkataan ini, usahakan tinggalkan zip mulut kan, zip mulut kita. Kalau kita lah bulan puasa ni kita lebih menyendiri pun okey sebenarnya kan. Bukanlah masuk menyendiri kau tak pergi meeting pula. Kalau ada meeting, ustaz kata lebih baik menyendiri bulan Ramadan ni. Tiba-tiba kan rektor panggil meeting tak pergi pula. Aku juga yang kau petik nama contoh kan. Saya pun baru lepas berjumpa dengan penolong saya tadi kan. Dah gelisah dah saya tadi. Pukul 11 lebih tak habis-habis lagi. Alhamdulillah dapat juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni kan. Kerja tetap kerja, jangan jadi alasan. Ramadan jangan ada alasan untuk kita tidak produktif untuk bekerja kan. ATM di hatiku kan. Usaha takwa mulia kan. Okey. Baik. Seterusnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maksudnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Kan? Dia puasa bukan sekadar lapar dahaga, tapi dia ada kaitan dengan iman. Sebab tu dia kata iman ini adalah iman orang yang berpuasa ini tinggi. Kan? Contoh macam saya ni, depan saya ni ada air tu. Saya pun risau ni sebab biasa kalau online ceramah silap-silap buka botol dan teguk. Kan? Dia kata. Tapi disebabkan iman, air ni kita tenung lah. Buat semangat. Kan? Kita tengok buat semangat. Allah sedapnya. Dan menambah kesyukuran. Masya Allah. Air ni pun kita rasa besarnya kalau aku dapat minum sekarang. Kan? Ni, air ni. Allah kalau dapat minum. Dah lah penganjur tak sediakan air kan? Tengok. Kan? Dapat minum. Betapa nikmatnya lah yang aku duduk teguk selama 11 bulan ni. Syukur banyak sangat lah. Sekarang ni aku dah tak boleh minum sekarang. Kan? Kita sembah dengan diri kita dah tak boleh minum kan. Tu tak jauh sikit. Takut terminum. Kalau terminum tak apa kan Tuan Sayuti, Puan Sayuti, Puan Khairul, kalau terminum kan. Maksudnya dia bukan sekadar dapat tapi iman kita kepada Allah. Iman tak dapat dijual beli. Tenang Ustaz. Allah. Betul. Maksudnya kita duduk dalam bilik seorang-seorang ni. Kalau saya tegak air pun tak ada orang tahu. Saya tutup kamera. Depan ni dengar suara saya macam lain macam. Ustaz dah minum air ke tu? Kan? Maksudnya itulah kelebihan puasa Ustaz. Allah mengajar kita. Betul Tuan Fadli. Jadi tu kita rasa seronok sangat Ramadan ni. Sebab tu para salafus salih dulu dia mengharapkan kalau boleh biarlah dia kata Ramadan ini sepanjang tahun. Kan? Kita pun kita harap Ramadan ni sentiasa ada dalam jiwa kita. Kan? Sebab dia rasa seronok kan. Masa pun kita rasa panjang. Sebab apa? Sebab kita ada keberkatan di situ. Kita bangun awal, kita sahur, kita dapat solat tahajud, lepas tu kita pergi masjid bagi yang lelaki kan. Solat subuh, masa tu jadi panjang. Lepas tu lunch pun kita tak keluar, breakfast pun kita tak keluar dah kan. Maksudnya,
rasa tenang, kan kita rasa bahagia. Inilah dia bukan sekadar lapar, dia membangkitkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Kita tak minum, kita tak makan, kan. Bahkan orang perempuan yang keuzuran pun dia malu-malu nak makan, kan, menghormati orang yang berpuasa. Bagus puan. Kan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia nilai keimanan yang tinggi. Sebab tu puasa ini Allah kata Allah akan beri ganjaran ngikut kemahuan yang Allah nak. Sebab puasa ni betul-betul orang yang berpuasa ni dia memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia susah untuk riak ni susah. Kan, sebab kalau kita kata aku puasa Ramadan, aku pun puasa, kan. Engkau nak riak apa, kan? Semua orang puasa. Anak aku pun puasa, kan. Maksudnya semua orang puasa. Maksud ruang riak tu tipis sangatlah. Kalau ada juga, aku tak tahulah kalau ada juga orang yang riak kalau dia puasa Ramadan ni, kan. Sebab tu nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mendidik kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kan. Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Allah melihat kita, kan. Jadi kita puasa daripada waktu masuk waktu subuh sampai ke maghrib. Kita boleh, kan. Ini maksudnya bukan sekadar lapar, tapi dia membangkitkan rasa keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Ramadan pun kita boleh baca Quran. Kalau bulan lain kita bukan tak baca. Bukan tuan-tuan tak baca, bukan puan-puan tak baca. Mungkin kuantiti dia tak sama. Betul tak? Tak sama. Tetapi bulan Ramadan ni kita lebih sikit. Kita jadi mudah untuk baca Quran, kan. Mudah untuk bangun pagi sebab kita nak membantai sahur. Allah akan bantailah makan, kan. Sebab sahur itu ada barakah. Buat apa nak ayat bantai, membantai. Apa ni Ustaz? Jaga mulut tu, kan. Maksudnya menikmati sahur kita apa semua, kan. Lebih tenang, kan. Kita rasa syukur. Ni nilai keimanan. Dia bukan lapar kita tu, okey, lapar tu tak apalah, tapi dengan lapar ni, dengan kita tak makan ni, pergerakan kita agak teratur, kan, agak terjaga. Sebab apa? Sebab kita sedang berpuasa, kan. Dan pengharapan maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu, kan. Bila kita puasa penuh keimanan kerana Allah Subhanahu wa taala, kan. Bila kita puasa kita tak tinggal solat, kan. Bila kita puasa kita ramai yang solat di awal waktu, kan. Tentu staf-staf kita ramai solat di pusat Islam, ramai solat di masjid. Kerana apa? Kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kita puasa dengan penuh keimanan ni, lapar kita tu tak terasa sangat. Bahkan kita kalau duduk sorang-sorang kita boleh tersenyum dan kita rasa, ya Allah, syukur sangatlah aku jadi orang Islam. Syukur sangatlah ya Allah Engkau bagi aku Ramadan, kan. Bagi aku Ramadan, aku rasa macam tenang, kan. Itu kita tak cerita lagi tentang perubatan. Itu bukan bidang saya lah. Itu bidang doktor. Mungkin dalam 4 slot, dalam 3 slot nanti itu ada tu yang disebut tentang kesihatan orang yang berpuasa ni, insya-Allah, kan. Maka diampunkan dosa. Apa yang kita nak dalam hidup? Semua kita nak cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, masa ada lebih kurang 20 minit, kan. 20 minit. Boleh lagi ke tuan-tuan? Tuan-tuan masih ada dengan saya ke? Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih ada dengan saya ke? Tangan. Boleh bagi sikit? Ke dah lari dah? Dah makan kurma ke apa? Kan, ada tak? Ada lagi tak? Tuan-tuan? Masih bersama saya? Hand ada. Masih ada. Alhamdulillah. Okey. Ada. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Boleh. Kan, tu bagi semangat sikit, kan. Ini kan takut senyap lama. Maklumlah tak nampak, kan. Tengok bercakap seorang, kan. Tu kan semua. Boleh lagi 20 minit. Okey. Seterusnya yang keempat adalah bukan sekadar menahan lapar, tapi dia daripada Abu Hurairah, tu dah aktif balik lah tu. Alhamdulillah, dah aktif balik. Marvelous, kan. Terima kasih semua sekali. Hai. Okey. Tadi man soma, itu jaga puasa itu sendiri, penuh keimanan dia nak jaga puasa. Tapi ni man qama pula. Man qama Ramadan ni ganjaran dia pun dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maksudnya bila dia menghidupkan Ramadan pula. Kan bukan sekadar lapang dahaga. Maksudnya alhamdulillah saya seluruh sistem UiTM, kan, fakulti, unit, kan,
bahagian ada menganjurkan tadarus. Ini maksudnya menghidupkan. Kan bukan sekadar puasa lapar kita melepeh yang macam yang bewak kapur kan, duduk melepeh kan. Bukan macam tu. Kan? Maksudnya kita kena kena aktif. Aktif juga dalam Ramadan ni. Kan bukan duduk melepeh macam tu je. Kan? Maksudnya kena menghidupkan Ramadan. Sebab syahr Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di mana-mana pun tadarus. Di mana-mana pun tadarus. Yang ni yang kita nak. Kan? Bahawa setiap fakulti, setiap bahagian ada tadarus. Kan? Baca. Jangan malu untuk sertai tadarus. Sebab tadarus ni lah memang tujuannya untuk memperbaiki. Kan jangan malu. Kan? Pembimbing pun tak ada nak gelak kat kita pun tak ada. Yang salah kita tegur. Kan? Itu tujuan tadarus. Kan? Masuk tak apa. Baca gagak-gagak pun tak apa. Ada salah pun tak apa baca. Nanti kita betulkan. Puan Wahidah. Kan? Saya tu Puan Wahidah ni expert ni. Baca Quran ni. Kan? Tengok dia bagi 4 tu. Kan? Jangan malu. Join je. Pertama kita dengar orang baca dapat pahala. Lepas tu kalau kita baca dapat pahala lagi. Kita betulkan orang yang salah-salah tu pun dapat pahala lagi. Kan? Bersama dengan halaqah Al-Quran lagi. Kan? Jangan biarkan hidup diselubungi kelaparan. Kan? Kita duduk sana. Aduh aku tak boleh. Aku puasa. Kan? Tanpa menghidupkan Ramadan. Dia duduk zikir lapar je. Lapar. Dia ingat puasa itu je ke? Kan? Tak. Puasa ini adalah macam mana dia menghidupkan Ramadan dan hidupkan sedekah. Kan? Banyak akan bersedekah. Jumlah terpulang. Allah tak pernah tanya kita berapa banyak kita sedekah. Tapi Allah catat segala yang kita sedekah. Nabi kata pelihara diri kamu daripada api neraka walaupun kamu sedekah sebiji tamar. Kan? Kalau sebiji tamar pun boleh menghindarkan kita daripada azab api neraka. Bayangkanlah tuan-tuan, hari-hari beli martabak balik ke anak isteri berbuka puasa. Bersedekah pula masuk slot di masjid, di surau dan sebagainya. Kan? Cuma kena jagalah yang awal-awal tadi yang saya sebut. Mulut kita kena jaga, perkataan kita kena jaga, perbuatan kita kena jaga, perkataan lucah jangan kita sebut. Kan? Supaya kita dapat benda ni. Kalau kita tidak, kita akan dapat lapar dan dahaga saja. Kan? Jadi hidupkan di siang baca Quran, sedekah, zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Kan? Banyak kan? Okey, untuk kita tu sekejap, jom kita selawat dulu kepada Nabi 3 kali boleh tak? Sama-sama kita selawat sekejap, kita segarkan mata kita. Okey, jom selawat 3 kali. Ada 600 lebih ni. Bersama-sama dengan kita ni, 600 lebih sementara nak tunggu zuhur ni. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sama-sama kita duduk kan kita. Allahumma salli ala Muhammad, dan sebaik-baik zikir tadi la ilaha illallah. Kalau waktu kita sihat, waktu kita badan kita masih sihat, lidah kita masih petah berbicara, kalau kita jarang-jarang menyebut la ilaha illallah, kita takut-takut nanti nak mati, nanti lidah kita keluh untuk menyebut la ilaha illallah. Sebab tu waktu kita sihat, waktu kita hidup ni, kita perbanyakkan menyebut la ilaha illallah supaya lidah kita lembut nanti bila kita nak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab lidah kita dah biasa menyebut kalimah la ilaha illallah. Rasa nak minum air lah pula. Kan? Allahumma salli. Masya-Allah. Terima kasih Tuan Kamaruzaman. Insya-Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Siapa yang membaca selawat yang di-sharekan dalam komen Tuan Kamaruzaman ni, Tuan Kamaruzaman akan dapat pahala. Kan? Sebab tu kalau kita share yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, kena minum sikit. Air lain macam ni kan. Jangan cabar keimanan saya. Baik tuan-tuan, maksudnya hidupkan Ramadan, malamnya solat secara berjemaah. Saya nak pesan juga kepada diri saya dan saya tim Marni, baik, terima kasih. Banyakkan menyebut tu nanti dapat pahala. Pahala ni kita tak nampak kat dunia tau. Kita tak nampak. Walaupun dengan sekadar berselawat kita tak nampak. Di akhirat nanti kita akan terkejut.
Kan selawat ini, ya Allah, dia pernah share selawat dan aku pernah baca selawat yang dia share. Kan akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat warga UiTM menyebarkan kebaikan. Nur Faizah Yahya ni macam sahabat saya juga ni. Kan daripada UiTM Shah Alam. Alhamdulillah. Kan? Okey, maksudnya hidupkan. Kan? Kita jangan jadi kedekut sangat, kadang-kadang kita nak share selawat pun macam segan-segan. Apa cer? Kan selawat kot. Keadaan gitu ya, masuk hidup kan. Orang lelaki kalau boleh masa berbuka tu, saya nak pesan kepada saya masa berbuka tu, kalau boleh makan dulu sikit, kalau masjid ataupun surau dekat, pergi semayang di surau ataupun masjid, lepas tu balik untuk berbuka bersama, ataupun kalau masjid ada dia bagi masa 20 minit, baru solat, kita makan dulu bersama keluarga, kita lepas tu kita pergi solat berjemaah di masjid. Jangan solat di rumah. Ataupun memang susah jauh dan sebagainya, balik lewat sampai lewat dan sebagainya, sekurang-kurangnya jangan biarkan maghrib itu kita semayang solo. Kita main double. Kan? Semayanglah berjemaah dengan isteri. Ataupun semayang beramai-ramai dengan anak-anak maghrib. Makan dulu. Makan siap-siap apa semua sekali. Lepas tu, okey, dah siap, kita jom solat maghrib sama-sama. Ranking yang pertama, solat jemaah di masjid lah orang lelaki. Yang kedua, kalau tak boleh juga tadi, berjemaah juga. Di rumah pun berjemaah juga. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjemaah juga. Jangan seorang sembahyang sana, seorang sembahyang sini, seorang sembahyang sinun. Kan? Dah tak ada kebersamaan tu. Kan? Kita kan konteks UiTM kebersamaan, boleh apply ke rumah kebersamaan ini. Kan? Ramadan ni lah. Sebab manusia bila dia berubah Ramadan tak boleh. Biasa memang bulan ini bulan untuk kita berubah dan mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita menjadi lebih baik di bulan-bulan yang akan datang. Tak ada masalah. Kalau bulan lain bila berubah tu orang pelik. Ni tak lama dah ni, 3 jemaah lagi jalan. Contoh. Tapi bulan Ramadan kalau kita berubah, nak berubah maksudnya nak ubah cara pakaian, nak ubah cara berjalan, nak ubah cara ibadah di bulan Ramadan. Tak ada orang yang pelik pun. Sebab memang bulan Ramadan Allah dah bantu kita dengan ikat syaitan-syaitan. Kan Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka supaya kita mudah buat kebaikan. Seronok di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kan? Kita rasa bahagia sangat-sangat. Kan? Sebab hidup kita dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap benda-benda tak elok pun aku sedang berpuasa. Jadi lepas tu solat isyak berjemaah, solat tarawih, kemudian solat sunat witir dan kita balik, kita rehat. Kan hidupkan Ramadan ini dengan amalan-amalan ini kan. Bukan sebab puasa bukan sekadar lapang dahaga. Puasa ni kena buat kerja. Zaman Nabi pun pernah berperang di bulan Ramadan. Bukan alasan untuk kita berlemah-lemah. Kan betul tak tahu ayat tu berlemah-lemah di bulan Ramadan kan. Sepatutnya kita mempamerkan bahawa ibadat yang Allah perintah kepada kita memang wow. Dan kalau orang bukan Islam tengok pun orang Islam berpuasa, wow lah. Masa tu secara tak langsung kita telah menyebarkan dakwah bahawa Islam itu Islam itu indah, Islam itu bahagia, seronok dan sebagainya kan. Kan seronok tu. Jangan senyum sikit kan. Macam tu lah kan. Okey. Baik, maksudnya bukan lapar dahaga saya tapi menghidupkan Ramadan itu. Dan kalau rasa macam kita tak boleh nak tahan, nak tengok cerita-cerita tak bagus, pilihan untuk mengelakkan daripada tengok-tengok benda-benda tidak bagus, kita tidur. Kan? Tidur. Bukan maksud saya Zuhur sampai ke Maghrib pun kau tidur. Tak kan. Kalau rasa aku tak boleh, aku nak kena tengok cerita. Tapi cerita tu tak bagus. Ada mendedahkan aurat dan sebagainya. Lebih baik kita tidur daripada kita melihat cerita-cerita tersebut. Sebab puasa kita lebih terjaga. Tapi jangan melampau-lampau sangat tidur. Kan? Bangun-bangun Allah malaka sumtu terus. Masya Allah. Melampau lah kan. Tidur waktu asar. Bangun-bangun Allah malaka sumtu terus buka puasa. Agak-agak kan. Okey, ini maksudnya menghidupkan Ramadan. Okey. Seterusnya, 10 minit lagi. Boleh tuan-tuan, boleh lagi ya. Pukul 1 kita berhenti. Kan, tak boleh lama-lama. Kan, sebab tak boleh nak minum air. Kan, okey. Menahan pandangan. Ini banyak berlaku. Macam sahabat kita tadi lah. Boleh jaga kadang-kadang mata, dia kata. Mata, okey, ada angkat tangan ke? Ada nak tanya soalan ke? Boleh tanya sekejap lagi, kita tanya soalan. Ya. Sekejap lagi tanya soalan. Ya. Okey, menahan pandangan. Ini yang susah ni. Kan? Tengok karang,
berdosa. Tak tengok karang, menyesal. Contoh tidur lepas asar, bangun terus sumak kurma. Itu yang bahaya tu kan. Allah malakal somtu tu. Kena-kena pula kurma ajwa. Allahu Akbar. Kan? Masya Allah kan. Okey, kita kena tahan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram. Ataupun bentuk-bentuk maksiat. Tak kisah dalam YouTube ke, dalam TV ke, apa-apa channel sekalipun kita kena kawan. Sebab dia bukan lapar dahaga saja. Bila lapar dahaga kau puasa, kau duduk sana situ 3 jam kau tengok Hindustan, memang tak adalah puasa kau tu. Macam tu. Kan? Maksudnya sah. Tapi dah habis satu pala tu. Kan? Tengok benda-benda yang tidak baik mata. Kalau pandang tu sekali je. Al-maklumlah pergi bazar Ramadan bukan nak tengok kan pandang sekali, pandang kanan pun nampak juga rezeki. Nak buat macam mana kan? Maksudnya pakailah spek mata hitam kan. Pergi kan. Maksudnya bukan tak boleh pergi bazar, tapi pergi dengan tujuan saja. Pergi dengan tujuan. Maksudnya daim dah nak beli-beli apa, sebab jangan berlama-lama kat situ. Sebab kita pun iman bukan kuat. Saya lah. Tuan-tuan insya-Allah iman kuat. Saya tak kuat tuan-tuan iman. Kan? Takut terpandang lama. Kan? Sebab tu pergilah. Mengikut dah kita dah spot dah mana nak beli kuih-kuih apa semua tu. Jangan duk tawaf 7 kali. 7 kali ni tawaf kat Kaabah aja, bukan tawaf bazar Ramadan. Aduh, ini bazar Ramadan pun 7 kali tawaf apa je. Kan? Bila dah lama kat situ, maksudnya pandangan tu susah sikit lah. Jadi untuk elak, kan, terpaksa Ustaz masuk bazar terpandang sekali, keluar bazar terpandang sekali lagi mas. Lain macam kau Ismaruddin. Kan itu rezeki kau lah tu kan. Rezeki Ramadan kau tu kan. Maksudnya kita cuba elak berlama-lama kat situlah kan. Supaya menahan pandangan kita. Sebab bila kita tengok benda-benda yang tidak baik, dia akan merosakkan hati kita. Merosakkan hati. Dan dia merosakkan pahala puasa kita. Bukan maksud bila kau terpandang orang apa tu dan sebagainya tu batal puasa. Tak batal. Jangan pula kau pandang pukul 5 tu balik. Ayang minta maaf yang abang kena buka awal puasa batal dah tadi. Tak. Puasa tak batal. Pahala puasa tu batal. Kan? Dah bicara abang tengok apa? Astaghfirullahalazim. Ada macam tu kan. Maksudnya benda-benda macam ni kita kena kontrol dia. Kita tak boleh nak kontrol orang. Kita tak boleh nak kontrol orang yang datang kat bazar Ramadan ni. Kan? Tak boleh buat syarat tu. Barang siapa yang nak datang bazar Ramadan mestilah menutup aurat sesempurna mungkin. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh nak kontrol orang. Kan? Kita kena kontrol diri kita. Kita tak boleh salahkan orang. Kan? Kita kena kontrol diri kita. Orang berniaga pun kita tak boleh nak kontrol dia. Kita tak boleh. Kan? Kak, pakai elok sikit kak. Puasa-puasa ni. Tak boleh. Kan? Kita yang kena kontrol diri kita. Macam kita hadkan, kita pergi dengan niat yang baik untuk beli juadah apa semua-semua. Lepas tu balik lah. Jangan duduk sandar kat motor. Duduk layan, tengok pula orang keluar masuk, orang keluar. Itu memang kau cari pasal tu. Cari pasal apa? Cari pasal supaya puasa kau hilang pahala. Kan? Okey, menengok benda. Maksudnya jaga pandangan kita. Kita tak boleh kontrol orang, tapi kita kena kontrol diri kita. Kita sendiri. Ya, boleh ya? Menahan pandangan kita. Okey, seterusnya menahan pendengaran. Okey. Bukan sekadar kita lapar dahaga tadi tu kita tahan ni. Menahan benda-benda macam ni juga. Menahan pendengaran, tidak mendengar perkara yang haram. Tadi yang gosip tadi tu. Kan? Mengumpat. Dia bila buat benda-benda tidak elok ni, dia jadi rancak berdosa di bulan Ramadan. Yang tu yang tak syok tu. Kan Allahu Akbar. Seronok pula dia pun merancak berdosa dengan gosip, fitnah dan atau hiburan-hiburan yang melalaikan tu. Kan? Bukanlah maksudnya kena zikir 24 jam. Tak. Dengarlah nasyid-nasyid yang menghiburkan. Lagu-lagu pun ada yang boleh membangkitkan keinsafan, membangkitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi perkara-perkara gosip, fitnah, bukan saja dengar, lihat tadi pun tak boleh. Maksudnya dalam grup apa semua sekali itu, kan? Kena ada ingatkan. Ingat sikit, kita sedang puasa kan? Ingatkan macam tu. Barulah kan? Jangan kita terus melayan perkara-perkara yang tidak baik, dengar perkara-perkara yang tidak baik. Jadi tahan pendengaran. Yang ni kita kena nak cerita, kita cakap ni bukan saja-saja tau, maksud kita kena buat hari ni. Kita kena buat.
Dan saya nak nasihat juga kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua bahawa muhasabah Ramadan ni bukan tunggu habis Ramadan tau. Maksudnya kita kena muhasabah hari-hari Ramadan kita. Hari semalam macam mana Ramadan aku? Oh, mata aku tak okey lah semalam. Tak okey lah mata aku sebab aku duk tawaf macam ustaz kata 7 kali, macam-macam aku tengok kan. Hari ni aku tak boleh, aku pergi sekejap lah. Maksudnya kita kena muhasabah hari-hari. Ni hari yang kelima. Semalam macam mana? Habis hari ni, malam nanti dah muhasabah dah puasa yang hari ni. Okey lah puasa hari ni, boleh lah dengar ustaz duk membebel sejam tadi kan. Okey. Alhamdulillah tu duduk di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaga pendengaran, tahan pendengaran. Memang seronok dengar benda-benda yang tidak baik ni kan. Tambah gosip-gosip ni seronok. Oh ya ke? Ui, aku tak sangka. Dah. Cukup. Sedar aku puasa menahan. Okey, nak habis masa. Astagfirullahalazim. Ya, astagfirullahalazim. Saya terpaksa cakap laju. Saya nak kejar. Kan saya nak kejar. Aduh, kesian kat saya kan. Okay. Menahan nafsu syahwat. Suami isteri perlu mengelakkan hubungan suami. Yang ni semua dah tahulah pada siang hari kerana sebab hukum menceritakan ada berlaku perkara ni. Sebab tu dia bukan tak boleh dekat. Boleh dekat. Tapi jaga jarak. Macam PKP pula kan, isu hangat memang seronok dengar, isu hangat memang seronok dengar ya, tapi yang itulah kita kena kawan kan, yang seronok tu kan, sebab yang pahit-pahit inilah yang susah kan. Yang manis-manis tu memanglah sedap, tapi yang manis pasal dia menyebabkan kepada penyakit. Yang manis-manis, kecuali manis senyuman manis tuan-tuan dan puan-puan itu mendatangkan kegembiraan kepada saya. Alhamdulillah, aku pun tak nampak kau orang senyum ke tak. Entah kau bila ustaz nak berhenti ni kan. Ada macam tu ke? Kau tak tahu kan. Dah nak pukul 1 ni tak berhenti lagi. Kita nak jam latihan. Saya pasti yakin tuan-tuan, bukan semata-mata jam latihan ni. Ini adalah kerelaan tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Kalau betul, taik betul. Kan? Taik betul boleh. Kan kalau betul bagi give. Betul. Kan sebab jam latihan pun sejam. Ini tak boleh lebih-lebih kan. Alhamdulillah. Kan syukur aktif. Masya Allah. Kalau face to face saya dah bagi hadiah semua ni. Tapi kalau nak juga hadiah minta kepada penganjur. Okay? Bukanlah tak boleh duduk dekat dengan isteri. Bukan. Tapi jaga. Jaga supaya takut-takut kita terbabas dan sebagainya. Dah yang lelaki kena puasa pula dah. 2 bulan berturut-turut dah jadi masalah lain. Hilang untuk Allah Akbar. Terima kasih. Sema-sema Puan Sofia Adnan betul. Bukan jam latihan keutamaan. Ilmu Tuan Helmi. Kan terima kasih banyak ya. Okey, ini tak ada masalah. Nak sembang apa tu tak ada masalah. Kan boleh, tapi jangan sampai terbabas. Jam 1 dah Ustaz, mana link? Atau dah minta link dah. Belum pukul 1 lagi. 4 minit lagi. Alah, dia nak try dah tu, kan terbabas. Tu yang bahaya Mama Ilmi betul apa. Jaga-jagalah. Nak sembang, nak apa tak ada masalah. Jangan sampai tak boleh nak salam pula. Suami hulu, bang minta maaf bang, saya takut terbabas, tak boleh nak salam pula. Kan biasa pergi kerja cium tangan, cium dahi, bang Ramadan tak boleh. Jangan, buat dah, tak ada masalah. Cium tangan macam biasa, cium dahi masa-masa. Peluk boleh, jangan lama. Sekejap saja. Kan, jangan lama-lama. Takut nanti lama-lama, takut terisi pula. Kan, dalam online tu cuti pula hari ni kan. Okey. Tu kena jagalah dalam kehidupan kita. Menahan hati dan fikiran, menghindari hasad dengki. Okey, jangan ada. Tak payahlah kita nak dengki dengan orang. 2 bulan kena puasa tu. Betul. Kau sanggup? Aku tak. Biarlah. Alhamdulillah banyak ilmu dapat hari ni Ustaz. Kan mesti. Okey. Menahan hati dan fikiran, menghindari hasad dengki. Kita lah staf ITM, warga ITM kan. Kita tak payahlah dengki dengan orang. Rezeki, setiap manusia ada rezeki. Masing-masing semua ada rezeki. Kan, selagi hidup, selagi itulah rezeki kita ada. Jangan risau. Dan Allah tahu, Allah letak kita kat mana, itulah selayaknya buat masa sekarang. Itulah tempat kita dan itulah yang Allah tahu. Yang naik motor kena Ustaz kalau tak cicir. Memang saya naik motor juga. Kalau tidak kan, yang naik motor memang kena peluk. Tak apa peluk kan, naik motor okey lah kan, tapi kena jaga-jaga juga kan. Peluk tu jangan kemas sangat kan. Atau ikat dengan kain. Okey, gurau lah. Okey, dia orang ni tanya, Ustaz ni puasa ke tak ni? Macam tak puasa. Tak ada, aku puasa lah. Kan, semangat dia tengok tuan-tuan bersemangat, saya pun bersemangat tuan-tuan lah. Okey, niat yang jahat dan hati yang tidak baik, jangan.
Sebab setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan, jangan dengki dengan rezeki orang lain. Kita pun ada rezeki masing-masing. Sebab Allah bukan zalim. Allah beri rezeki kepada semua hamba dia yang Allah ciptakan. Jadi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga menahan diri daripada pembaziran dan berlebih-lebihan. Yang ini pun banyak berlaku juga kan. Walaupun berbuka itu dibolehkan, tapi kita harus menghindari sikap berlebihan dalam makan dan minum kerana ia boleh menghilangkan hikmah puasa itu. Nek buat lagi ceramah macam ni Ustaz. Ni bukan saya buat penganjur, buat InsyaAllah dia akan buat lagi 3 siri. 3 siri. Sejam tak cukup. Betul, memang tak cukup kalau nak hurai-hurai panjang. Kita pergi supaya dapat poin yang banyak lah insyaAllah. Sebab Allah kata makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyuka orang-orang yang berlebihan. Bila nak buka puasa nak makan, ingat ni surah Al-A'raf ayat 31. Dengar tak? Al-A'raf ayat 31. Tulis. Bila nak buka 10 siri pun okey Ustaz, suka hati Tuan Syarul. Kan surah Al-A'raf 31 bila nak buka puasa. Makan, minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang berlebihan. Barulah tak ada pembaziran ya. Okey, menahan diri daripada perbuatan zalim, menyakiti orang, dan disebut seorang muslim itu ialah orang yang selamat muslim lain dari kejahatan lisan dan tangan dia. Jaga diri kita ya. Hadis riwayat Muslim. Dan akhirnya kita akan bila kita jaga menahan perkara ni, tercapailah apa yang kita nak daripada puasa itu, la'allakum tattaqun. Bulan puasa ni time rehat pendek lah Ustaz. Ya, pendek sebab kita boleh balik awal kan. Ada pro and con lah Puan Aida kan. Rehat pendek, kita balik awal kan. Jadi okey lah tu kan. Pihak pendaftar buat okey macam tu, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tercapailah la'allakum tattaqun. Apa yang kita nak cari. La'allakum ni maksudnya tak confirm lah. Kalau kita jaga menahan benda-benda tadi barulah boleh capai. Kan kalau tidak, kupas sikit Ustaz berkaitan berbuka dengan buah tamar, ganja, ya ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi berpuasa dengan benda-benda yang manis, terutama dengan tamar atau rutab. Dan kalau tak ada, bukalah dengan air kan, sebab kemanisan itu memberi tenaga kepada kita. Kurma itu banyak memberi tenaga kepada kita. Dan dari sudut ganja, mana Nabi suka yang ganja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengamalkan sunnah, maka kita diberi pahala. Walaupun dengan kita buka puasa dengan 3 biji kurma, niat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ngam-ngam pukul 1 tuan-tuan, mudah-mudahan sekiranya puasa, sebagai kesimpulan puasa bukan sekadar Allahumma salli ala Muhammad, saya bacakan yang sahabat saya share kan, bukan sekadar lapar saja, tapi perkara-perkara yang kita nak kena tahan tadi, dia beri cabaran kepada kita supaya kita betul-betul menjaga puasa kita, supaya capailah tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya slide saya ada lagi tapi saya berhenti setakat tu, menangkan jam pun dah pukul 1, sekejap kita nak sembahyang zuhur. 1 siri setiap hari Ustaz. Suka hati tuan-tuan. Ya, nanti tuan-tuan akan bersama dengan asatizah yang lain. Mudah-mudahan tuan pun bagi support sama sebagaimana tuan pun bagi support pada hari ini. Insya-Allah saya doakan semoga apa yang saya sampaikan beri manfaat, tak sikit pun banyak, tak banyak sikit pun jadilah kan. Mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita semua meniti hari-hari Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, menahan segala perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa, kerana kita nak puasa kita full. Wallahu alam. Jadi sekiranya ada soalan boleh tanya, sekiranya tak ada masalah, dan saya kembalikan semula kepada moderator kita Puan Dayana bin Adam Hon yang cantik cun melecun pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di hadapan tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor, bukan maksud saya alim, soleh, banyak ilmu, banyak beramal, berbanding tuan-tuan dan puan-puan jauh sekali. Cuma saya sekadar berkongsi ilmu oleh Allah, membangkitkan rasa aura Ramadan, bukan sekadar menahan lapar, tapi perlu menahan banyak perkara demi mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian yang penuh bermanfaat daripada Ustaz Fuad Osman. Okey, semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian, terutama dalam memperbaiki kualiti ibadah kita.
Okey. Saya mewakili pihak IMMB ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz atas kesudian beliau meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kita semua. Juga terima kasih kepada semua hadirin yang telah bersama-sama dalam majlis ilmu ini.